Seorang pelakon wanita bersama suaminya direman selama 3 hari oleh Mahkamah Magistrat Seremban Negeri Sembilan pada Khamis bagi membantu siasatan kes penipuan urusan penjualan tanah lot kurniaan di Selangor yang tidak wujud membabitkan kerugian kira-kira 1.5 juta ringgit. Perintah reman itu dikeluarkan oleh Magistrat Nurul Azwin Muhammad Talha selepas permohonan dibuat pihak polis. Pasangan suami isteri berkenaan dibawa ke Mahkamah Magistrat susulan laporan polis yang dibuat di Seremban. Ketua Polis Daerah Seremban, Asisten Komisioner Azhar Abdul Rahim berkata, kedua-dua suspek yang berusia lingkungan 40-an dan 30-an itu ditahan di sebuah premis di Hulu Langat, Selangor. Menurutnya, pasangan terbabit ditahan di tempat persembunyian mereka di sebuah madrasah tahfiz di Jalan Kuari Sungai Long Batu 11, Kampung Sungai Serai pada Rabu. Kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Kesesaan kerana menipu. Sementara itu, ketika diiring masuk ke mahkamah, pelakon drama Nur itu sempat mengingatkan wartawan supaya hanya menulis perkara yang benar. Menurutnya, laporan yang tidak sahih tidak sepatutnya disiarkan kepada umum. Dalam perkembangan sama, Azhar berkata mangsa dalam kes berkenaan merupakan seorang lelaki berusia 56 tahun yang juga pesara ahli perniagaan dan pernah menjalankan perniagaan pembangunan hartanah. Mangsa dipercayai ditipu oleh rakannya sendiri dalam urusan mendapatkan tanah kurniaan Kerajaan Negeri Selangor. Menurut laporan, pada 21 September 2023, mangsa ditawarkan peluang untuk mendapatkan beberapa lot tanah di Selangor yang terletak di Mukim Ceras. Tanah tersebut dikatakan dijanjikan berstatus kurniaan Kerajaan Negeri Selangor. Mangsa kemudian berurusan dengan suspek dan melakukan beberapa transaksi bayaran. Suspek dipercayai memberikan nombor akaun bank bapanya serta akaun bank isterinya untuk menerima bayaran bagi urusan mendapatkan lot tanah berkenaan. Jumlah keseluruhan transaksi yang dibuat oleh mangsa dianggarkan mencecah 1.5 juta ringgit.